Bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan keampunan, di mana Allah Subhanahu wa taala amat-amatlah memenuhi akan kasih sayangnya kepada setiap hamba-hambanya. Maka Allah telah memberi peluang kepada setiap hambanya untuk mendapatkan keampunan di dalam bulannya yang mulia ini. Salah satu contoh ialah apabila disebutkan di dalam hadis, diriwayatkan dalam riwayat hadis bahawa sesungguhnya setiap kali apabila tiba waktu berbuka puasa, maka Allah Ta'ala akan membebaskan sejuta manusia daripada azab api neraka, yang mana nama mereka itu telah berada di dalam calon ahli neraka. Yang kedua, pada setiap malam Jumaat, pada setiap jam pada malam Jumaat dan hari Jumaat, Allah Ta'ala akan membebaskan hambanya daripada neraka sebanyak 1,000,000 orang. Dan pada penghujung bulan Ramadan, yakni pada hari 20-30 Ramadan, di malam hari raya, maka Allah Ta'ala akan mengumpulkan keseluruhan jumlah yang berjumlah daripada hari pertama sehingga hari 29 Ramadan. Maka pada hari 30 Ramadan, sebanyak itu jualah yang akan Allah Ta'ala bebaskan hambanya daripada azabnya di dalam neraka. Betapa besarnya tuan-tuan untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satunya ialah dengan mengerjakan ibadah puasa dengan betul dan bersungguh-sungguh. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai. Kenapa perisai? Kerana puasa itu sebagai benteng dan dinding kepada diri seseorang itu untuk mengelakkan ia daripada melakukan perkara-perkara yang mana dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelbagai cara Allah Taala tunjukkan di dalam bulan Ramadan untuk meraih keampunannya. Salah satu daripadanya ialah dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, bertadarus Al-Quran, memenuhi aktiviti malamnya dengan qiyamul lail, dan juga sembahyang isyak berjamaah, dan sembahyang subuh berjamaah, dan sembahyang tarawih. Dan dikatakan juga dipenuhi akan hari-harinya itu dengan sedekah. Objektif yang utama ialah untuk mendapatkan keampunan Allah. Yang keduanya ialah menghubungkan tali silaturahim di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi tuan-tuan, sebenarnya konsep sedekah tadi, sedekah yang paling utama nombor satu ialah sedekah kepada ibu bapa. Nombor dua, sedekah kepada kaum kerabat. Dikata sedekah. Yang ketiga, sedekah kepada jiran tetangga. Yang keempat, barulah sedekah kepada mereka yang lain. Itu dia punya turut tadi. Kenapa diutamakan sedekah kepada kaum kerabat terlebih dahulu? Kerana Allah suka kepada orang-orang yang menghubungkan hubungan silaturahim. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama jagalah hubungan silaturahim, kerana puasa kita tidak akan bernilai dan tidak diterima oleh Allah jika hubungan silaturahim kita dengan ahli kaum kerabat dan dengan sesiapa sahaja, maka ketika itu puasa kita itu menjadi sia-sia. Nyanyi kita sia-sia lah hubungan puasa kita. Apa tu? Sebab kita nak dapat dua benda yang utama, iaitu keampunan Allah, yang kedua kemaafan Allah. Diampunkan dosa seseorang itu dalam buku catatan amal kita daripada sepanjang kita hidup ni. Sepanjang kita hidup ini, maka ketika itu bila Allah Ta'ala ampunkan dosa, maka ditulislah di buku catatan amalan kita itu bahawa si fulan binti si fulan
telah pun diampunkan dosanya oleh Allah, mereka tulis. Tetapi senarai dosa itu masih ada. Tetapi kalau orang itu dapat dua benda dengan Allah, diampunkan dosa dan dimaafkan oleh Allah, maka apabila malaikat tulis di buku catatan amalan dia tadi bahawa hamba ini telah mendapat keampunan daripada Allah dan dimaafkan oleh Allah, maka segala kesalahan yang tertulis di dalam buku rekod catatan amalannya itu akan dihilangkan. Maka ketika itu ia akan diangkat darajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke makam para siddiqin, para orang-orang yang benar. Lagu mana nak tahu dalam situasi kita seharian bahawa kita ni dalam hubungan kita dengan orang, kita telah ampunkan dosa dia, kita telah maafkan dia. Lagu mana kita nak tahu? Maka para ulama mentafsirkan bahawa contohnya ada orang buat zalim ke diri kita. Buat zalim ke diri kita ni, kalau kita sakit hati ya. Buat zalim ke diri kita ni bukan orang jauh, orang dekat kita je. Sebab orang jauh tak kenal kita. Bila dia buat zalim kita tadi, kita rasa sakit hati. Bila kita rasa sakit hati tadi, maka satu ketika orang yang buat zalim pada kita itu telah mendapat keinsafan. Jadi telah mau ampun dosa dia dengan kita. Maka kita kata, tak apalah, kawan, apalah dosa dia dengan kawan. Tetapi dalam hati kita tadi masih berbekas. Maka itu namanya baru ampun. Kalau kita sudah mengampunkan dan memaafkan seseorang itu, maka kita buang akan segala kesakitan itu daripada lubuk hati yang paling dalam. Kita pun buat waktu habis. Maka ketika itu kita sudah menjadi neutral. Maka kita jumpa dengan dia seperti seolah-olah dia tak buat salah dengan kita. Itu namanya ampun dan maaf. Jadi tuan-puan, besarnya kita dapat ampun dan maaf daripada Allah. Nak dapatkan ampun dan maaf daripada Allah tadi, maka kita kena korban diri kita sendiri. Nabi kata, umat aku ialah umat yang suka mengampunkan dan memaafkan kesalahan.